Tahun lepas ambil salam ikut dang sekali ustaz. Mahram tak mahram redah belaka. Tahun ni nak buat perubahan lah pula. Dengan siapa kita tak boleh salam? Salam ni musafahah ni jabat sangat lah. Jawabnya dengan mahram kita saja kita boleh salam. Mahram kita ni mak kita ada kata adik-beradik kita kat tepi kembang lagu mana pun, adik-beradik semok sepok, adik-beradik pok tula mak lain, adik-beradik mak tula pok lain, semua boleh belaka. Faham tak? Lagi siapa lagi yang kita boleh salam? Pok tok tua kita, mak tok tua kita. Walaupun kita cerah dengan mak tok tua kita, kita cerah anak dia tu tolak 3, siap pelepah atas muka 3 kali, siap tutup dia mak tua kita sampai kiamat juga boleh salam juga. Faham tak lagi? Lagi yang tak boleh salam pula, hak dekat sekali dengan kita, sepupu. Ni mudah bahasa orang kampung, sepupu tak boleh. Sepupu tak boleh dah. Pasal apa? Pasal kita boleh nikah dengan sepupu. Mak saudara boleh, mak saudara sabik tak boleh. Pasal apa? Pasal dia mak dara bini kita, bukan mak dara kita. Jangan ikut salam baru tadi dengar orang khutbah ittaqullah. Balik maya raya bahang pula lah. Dak biar Allah salam dah. Dah dang saat ni 5 minit ittaqullah.